Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pensyarah kami yang dihormati Dr. Syamnizi bin Muhammad Rashid serta rakan-rakan sekalian. Kami daripada kumpulan 9 akan membentangkan tugasan bagi kursus GGGE 5014 Kaedah Mengajar iaitu Modul Inovasi Pengajaran Geografi Tingkatan 1. Ini merupakan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada Muhammad Ramadan bin Hasan, Nur Idayu Syahada binti Idris, Nur Izzati Fazlin binti Khairi dan yang terakhir adalah Siti Maisarah binti Mak Daud. Saya, Nur Izzati Fazlin binti Khairi akan membentangkan rancangan pengajaran harian 2.1.1 Sistem Fizikal Bumi. Rancangan pengajaran harian ini adalah untuk subjek Geografi Tingkatan 1. Murid terlibat seramai 36 orang. Masa 1 jam. Tema Geografi Fizikal, bentuk muka bumi, tajuk bumi, kemahiran fokus, kemahiran berkomunikasi, bersifat ingin tahu dan bermaklumat. Standard kandungan 2.1 bumi. Standard pembelajaran 2.1.1 menjelaskan 4 sistem fizikal bumi. Objektif 1. Murid dapat menyebut 4 komponen sistem fizikal bumi dengan betul. Objektif yang kedua, murid dapat mengenal pasti 4 komponen sistem fizikal bumi berdasarkan pernyataan yang diberikan dengan tepat. Objektif ketiga, murid dapat menyatakan kepentingan 4 komponen sistem fizikal dengan betul. Kriteria kejayaan 1. Murid dapat menyebut 3 daripada 4 dengan komponen sistem fizikal bumi melalui permainan kahut secara individu. Nombor 2, murid dapat mengenal pasti 3 daripada 4 komponen sistem fizikal bumi berdasarkan pernyataan yang diberikan dengan tepat berdasarkan lembaran kerja secara individu. Nombor 3, murid dapat menyatakan 3 daripada 4 kepentingan komponen sistem fizikal bumi dengan betul melalui permainan word-word secara berkumpulan. Kaedah penyampaian, gambar, tayangan video, perbincangan, kuis, slide PowerPoint, pentaksiran, kuis dan latihan pengukuhan. Langkah pembelajaran HPH ini bagi set induksi selama 5 minit. Tayangan gambar bumi. Guru memaparkan gambar bumi kepada murid-murid. Guru bersoal jawab dan berinteraksi dengan murid tentang gambar yang dipamerkan. Contoh soalan. Apakah yang kamu tahu tentang bumi? Adakah kamu tahu komponen apa yang bentuk bumi? Guru mengaitkan jawapan yang diberikan oleh murid dengan tajuk pembelajaran hari ini. Langkah 1. 15 minit. Pengenalan tentang sistem fizikal bumi menerusi video di Canva. Guru menunjukkan video yang bertajuk Sistem Fizikal Bumi kepada murid. Guru menyatakan komponen yang membentuk bumi dan sistem fizikal bumi. Guru menerangkan setiap komponen secara terperinci seperti definisi, kandungan dan kepentingan setiap komponen. Selepas menonton video, murid dipilih secara rawat oleh guru untuk menjawab soalan. Murid perlu menjawab soalan melalui aplikasi Kahoot. Langkah 2, 20 minit. Kuis berbentuk permainan digital di aplikasi WordWord. Guru meminta murid membahagikan kepada 4 kumpulan. Guru menerangkan cara untuk bermain. Setelah bersedia, setiap wakil kumpulan akan berhadapan dengan menjawab kuis permainan digital menggunakan komputer riba. Guru akan memberikan hadiah kepada kumpulan yang paling banyak mendapat jawapan yang betul. Guru akan membimbing kumpulan yang lemah. Guru akan melakukan penilaian dan mencatat markah pada beban penilaian. Langkah 3, 15 minit. Aktiviti menjawab soalan dalam lembaran kerja. Guru mengagihkan lembaran kerja kepada setiap murid. Murid diminta untuk menjawab soalan diberikan secara individu. Guru akan membimbing murid yang lemah. Murid dengan markah yang tertinggi akan diberikan ganjaran oleh guru. Penutup 5 minit. Rumusan pembelajaran. Guru memilih beberapa orang murid untuk memberikan rumusan tentang pembelajaran yang telah mereka pelajari hari ini. Guru merumuskan isi kandungan pelajaran yang telah dipelajari dengan memaparkan slide PowerPoint. Antara teknologi inovasi yang digunakan untuk langkah 1 ialah video Canva. Penggunaan video Canva membolehkan murid memahami konsep abstrak seperti interaksi antara sistem fizikal bumi melalui visual yang menarik dan berwarna-warni. Ia membantu meningkatkan tumpuan murid terhadap kandungan melalui elemen grafik dan animasi. Manakala, aktiviti kuis menggunakan aktiviti Kahoot memupuk penglibatan aktif murid serta-merta dalam suasana pembelajaran yang menyeronokkan. Langkah 2 ialah penggunaan WordWord. WordWord dapat memudahkan guru membuat penilaian formatif kepada murid untuk menilai tahap kefahaman mereka. Ia juga dapat menarik minat dan menyeronokkan dengan tulisan berwarna dan muzik latar ketika kuis. Ini akan dapat menarik perhatian murid. Penutup, PowerPoint. Penggunaan PowerPoint membolehkan guru menggunakan gambar grafik, video dan animasi yang dapat menarik perhatian murid serta membantu mereka memahami konsep dengan lebih jelas. PowerPoint juga membolehkan guru mengubah suasana bahan pembelajaran dengan cepat sesuai dengan keperluan kelas ataupun perkembangan terbaru topik.
Saya, Siti Maisarah binti Mak Daud, akan membentangkan rancangan pengajaran harian 2.12 Struktur Bumi. Rancangan pengajaran harian ini adalah untuk subjek Geografi tingkatan 1. Murid yang terlibat adalah seramai 36 orang. Masa pengajaran adalah selama 1 jam. Bertemakan Geografi Fizikal bentuk muka bumi. Kemahiran fokus ialah kemahiran berkomunikasi, bermaklumat dan bersifat ingin tahu. Standard kandungan 2.1 Bumi, standard pembelajaran 2.12 menjelaskan struktur bumi. Objektif. Yang pertama, murid dapat menamakan 3 lapisan utama struktur bumi dengan betul. Kedua, murid dapat mengenal pasti 3 lapisan bumi berdasarkan pernyataan yang diberikan dengan tepat. Dan yang ketiga, murid dapat menyatakan ciri-ciri setiap lapisan bumi dengan betul. Kriteria kejayaan, murid dapat menamakan 2 daripada 3 lapisan struktur bumi dengan betul melalui gambar kerata rentas bumi secara individu. Yang kedua, murid dapat mengenal pasti 2 daripada 3 struktur bumi berdasarkan pernyataan yang diberikan dengan tepat berdasarkan aktiviti lembaran kerja secara individu. Dan yang ketiga, murid dapat menyatakan sekurang-kurangnya 2 ciri bagi setiap lapisan struktur bumi dengan betul melalui aktiviti kuisis yang dijalankan secara individu. Kaedah penyampaian, gambar. Yang kedua, tayangan video YouTube. Ketiga, perbincangan. Keempat, kuis. Dan kelima, slide PowerPoint. Pentaksiran. Yang pertama, kuis. Dan yang kedua, latihan pengukuhan. Langkah pengajaran bagi RPH ini bagi seindaksi selama 5 minit. Guru memaparkan gambar kereta rentas bumi dan memulakan perbincangan bersama murid. Guru bertanyakan soalan mudah berkaitan struktur bumi. Apakah yang kamu lihat? Pernahkah dengar tentang teras bumi? Untuk mengaktifkan pengetahuan sedia ada murid. Guru menyatakan bahawa pembelajaran hari ini tentang struktur bumi iaitu rupa bumi kita dari dalam. Langkah 1 selama 15 minit. Penjelasan mengenai lapisan dan ciri-ciri lapisan bumi. Guru menayangkan klip video struktur bumi dari YouTube kepada murid. Semasa menonton, guru meminta murid mencatat apa yang diperoleh daripada video yang ditonton. Setelah selesai menonton, guru menggunakan aplikasi Random Name Picker untuk memilih murid secara rawak untuk menjawab soalan melalui aktiviti Word Wall Mashup. Guru memberikan penilaian terhadap kefahaman murid. Langkah 2 selama 20 minit, aktiviti lembaran kerja. Murid diminta duduk di tempat masing-masing dan diberikan lembaran kerja individu secara bertulis. Selesai menjawab, guru meminta murid bertukar kertas dengan rakan untuk semakan silang. Guru kemudian membincangkan jawapan bersama murid dan memberi penerangan lanjut bagi memastikan murid memahami setiap apa yang dipelajari. Langkah 3 selama 15 minit, aktiviti kuis dalam talian. Guru menjalankan aktiviti kuis melalui aplikasi Quizizz. Setiap murid perlu menjawab di komputer masing-masing secara individu. Selepas tamat, guru berbincang jawapan kuis bersama murid untuk mengukuhkan kefahaman. Guru memberikan ganjaran kepada 5 orang pelajar terbaik yang mendapat markah yang terbanyak. Dan akhir sekali penutup selama 5 minit. Rumusan pembelajaran dijalankan. Guru memilih beberapa orang murid untuk menyatakan apa yang mereka pelajari hari ini. Murid membuat rumusan ringkas dan akhir sekali guru merumuskan keseluruhan isi pelajaran menggunakan paparan slide PowerPoint. Antara teknologi inovasi yang digunakan ialah untuk langkah 1 yang pertama, YouTube. Guru menggunakan klip video struktur bumi dari YouTube sebagai bahan rancangan utama. Video ini membantu murid memahami konsep abstrak secara visual dan lebih jelas, terutama berkaitan lapisan-lapisan bumi serta ciri-cirinya. Yang kedua, aplikasi Word Wall Mashup. Melalui Word Wall, guru menjalankan aktiviti padanan secara interaktif. Soalan-soalan disusun dalam bentuk permainan di mana murid perlu memadankan istilah dengan pernyataan yang betul. Ini memberi peluang kepada murid belajar sambil bermain dan melatih kemahiran kognitif mereka. Dan yang ketiga, Random Name Picker. Guru menggunakan inovasi ini untuk memilih murid secara rawak semasa sesi soal jawab. Ini memastikan pelibatan murid secara adil dan dalam masa yang sama membina keyakinan diri murid untuk tampil ke hadapan. Untuk langkah 2, guru menggunakan live worksheet. Guru menggunakan lembaran kerja berbentuk interaktif yang dibina di atas platform live worksheet. Dan akhir sekali untuk langkah 3, guru menggunakan aplikasi Quizizz. Aplikasi Quizizz digunakan sebagai penilaian formatif. Guru jalankan kuis menggunakan Quizizz kerana ia bukan sahaja menilai tahap kefahaman, malah mencetus persaingan sihat antara murid. Paparan grafik yang menarik dan skor segera menjadikan murid lebih seronok untuk menjawab. Saya Muhammad Ramadan bin Hassan merupakan pembentang yang ketiga di mana saya akan membentangkan standard pembelajaran untuk 2.1.3 iaitu mengenal pasti benua, lautan, laut utama dan juga selat. Rancangan pengajaran harian saya di mana saya memilih mata pelajaran Geografi tingkatan 1 di mana melibatkan 36 orang. Masa diberi adalah 60 minit di mana temanya adalah bumi. Tajuk merupakan benua, lautan, laut utama dan selat. Manakala kemahiran fokus di mana kami memfokuskan kemahiran berkomunikasi, bermaklumat, bersifat ingin tahu. Berikut merupakan standard kandungan iaitu 2.1 bertajuk bumi di mana standard pembelajaran saya ialah 2.1.3 mengenal pasti benua, lautan, laut utama dan juga selat.
Objektif untuk subjek ini ialah murid dapat menyatakan benua, lautan, laut utama dan selat dengan betul. Yang kedua ialah murid dapat menyatakan laut utama dan selat dengan betul. Dan yang ketiga, murid dapat mengenal pasti ciri-ciri benua, laut utama dan selat dengan tepat. Seterusnya, ini merupakan kriteria kejayaan. Di mana yang pertama adalah murid dapat menjawab 8 soalan daripada 15 benua dan lautan dengan betul melalui permainan World War secara individu. Yang kedua ialah murid dapat menyatakan 3 daripada 4 laut utama dan selat utama dengan betul berdasarkan soalan objektif secara individu. Yang ketiga, murid dapat menjawab 6 daripada 8 soalan tentang ciri-ciri benua, lautan, laut utama dan selat dengan tepat secara individu. Manakala fokus utama adalah strategi pengajaran iaitu pengajaran pemerhatian, nilai murni iaitu yakin diri, keberanian, kerjasama dan kejujuran. Manakala elemen merentas kurikulum EMK iaitu nilai murni, teknologi maklumat. Yang seterusnya adalah kemahiran berfikir kebat, KB ataupun iaitu merangkumi, memahami, mengingati dan menganalisis. Seterusnya kita ke langkah pengajaran di mana set induksi selama 5 minit. Isi pelajaran ialah pengenalan di mana gambar peta dunia, benua, lautan, laut utama dan selat dipamerkan di bahan bantu mengajar. Aktiviti pengajaran dan pelajaran ialah guru memaparkan gambar peta dunia kepada murid yang terdiri daripada benua, lautan, laut utama dan selat. Guru bertanya dan berinteraksi dengan murid mengenai benua, lautan, laut utama dan selat yang pernah didengari. Guru bertanya soalan, apakah benua yang terdapat di dunia? Apakah lautan yang terdapat di peta dunia? Apakah laut utama dan selat yang terdapat di dunia? Guru mengaitkan jawapan yang diberikan oleh murid dengan topik pembelajaran hari ini iaitu benua, lautan, laut utama dan selat. Fokus ialah yakin diri dan kemahiran berfikir ialah memahami. Kita masuk pula di langkah yang pertama di mana cikgu mengambil masa 15 minit untuk penjelasan mengenai benua, lautan, laut utama dan selat. Guru menunjukkan slide PowerPoint tentang konsep benua, lautan, laut utama dan selat di dunia. Guru menerangkan semula dengan lebih mendalam tentang konsep 7 benua, 5 lautan, 1 laut utama dan 2 selat. Murid diminta mencatat maklumat penting kerana akan ada beberapa aktiviti secara berkumpulan. Fokus utama adalah kemahiran mentafsir, EMK ialah teknologi maklumat dan komunikasi, nilai murni ialah menumpukan dan perhatian. Seterusnya, kita akan masuk ke langkah yang kedua di mana mengambil masa 20 minit iaitu menjalankan aktiviti Mesh Mind dalam. Iaitu guru menunjukkan tayangan video sepintas lalu berkaitan ciri-ciri dan kedudukan 7 benua, 5 lautan, 1 laut utama dan 2 selat di dunia di dalam peta dan dapat mengukuhkan lagi pemahaman murid-murid. Guru membahagikan murid kepada 6 kumpulan, setiap kumpulan mempunyai 5 orang ahli. Guru melakar peta lokasi benua dan peta lautan, laut utama dan selat di papan putih di hadapan. Wakil daripada setiap kumpulan akan pergi ke hadapan dan memandangkan kedudukan benua, lautan, laut utama dan selat dengan betul. Kemahiran ialah mentafsir, mengumpul dan mengelas. EMK dia adalah teknologi maklumat dan komunikasi. Fokus ialah nilai murni adalah menumpukan perhatian. Seterusnya kita akan masuk ke langkah yang ketiga di mana mengambil masa 15 minit di mana aktiviti yang dijalankan ialah aktiviti Gallery Walk. Guru menyediakan 6 sampul surat berwarna di mana setiap ketua kumpulan dikendaki memilih 1 sampul surat berwarna di mana guru juga mengagihkan lakaran peta bagi memudahkan murid menandakan kedudukan 7 benua, 5 lautan, 2 laut utama dan 2 selat di dunia. Guru mengarahkan murid supaya membahagikan tugasan dengan baik. Selesai menyediakan bahan pembentangan, murid diberikan masa untuk menampal kertas majul mereka di sudut yang ditetapkan. Semua ahli kumpulan harus membentan secara bergilir-gilir. Kumpulan lain boleh bertanya soalan dan pembentan akan cuba sebaik mungkin untuk memberikan jawapan. Guru membimbing murid-murid. Guru juga berfungsi sebagai pemerhati dan pemantau bagi memastikan setiap pelajar aktif dan belajar sepanjang tempoh pembentangan setiap kumpulan. Melalui aktiviti ini, murid dapat meningkatkan interaksi sosial bersama ahli kumpulan. Semua elemen PAK 21 diterapkan seperti kreatif, kolaborasi dan komunikasi. Guru juga melihat dan menanda borang penilaian semasa aktiviti tersebut dijalankan. Ini merupakan sebagai penutup iaitu di mana cikgu mengambil 5 minit untuk rumusan dan latihan pengukuhan. Mana guru membuat rumusan isi pengajaran, guru memberikan link lebaran kerja rumah kepada murid sebagai latihan pengukuhan dan kefahaman. Lebaran kerja adalah dalam bentuk kuis di wall iaitu dijawab secara atas talian. Lebaran kerja berbentuk media pembelajaran secara kuis dan boleh tekan link ini dan dia akan keluar kuis yang akan diberikan di wall. Kemahiran ialah latih tubi dan mengulang, di mana EMK ialah bahasa kreatif dan inovasi, di mana nilai murni iaitu bertanggungjawab dan patuh. Bagi menyokong pengajaran yang lebih berkesan dan menarik, kami telah mengintegrasikan beberapa teknologi inovasi dalam RPH ini. Teknologi ini bertujuan untuk meningkatkan pelibatan murid secara aktif serta menyokong pembelajaran berasaskan visual, interaktif dan berpusatkan murid. Langkah pertama kami menggunakan PowerPoint bagi bertujuan untuk menyampaikan isi pelajaran secara visual, tersusun dan menarik. Yang kedua adalah bertujuan untuk memaparkan peta dunia, imej benua, lautan serta lokasi laut dan selat.
Ia membantu guru menstrukturkan pengajaran langkah demi langkah dengan jelas. Yang kedua, di langkah yang kedua, kami menggunakan YouTube. Ia bertujuan untuk menyediakan paparan visual sebenar dan bergerak tentang pembentukan bumi dan kedudukan benua serta lautan. Yang kedua adalah meningkatkan pemahaman murid melalui elemen audio, visual, terutamanya murid yang bergaya pembelajaran visual dan auditori. Seterusnya, di penutup, kami menggunakan World War, iaitu platform kuis dan aktiviti interaktif. Ia berfungsi untuk mengukuhkan pembelajaran melalui permainan pendidikan seperti padanan istilah, roda nasib dan kuis berbilang pilihan. Yang kedua adalah meningkatkan motivasi murid melalui gamifikasi, iaitu bertujuan untuk murid lebih seronok dan terlibat secara aktif. Ia juga boleh digunakan secara individu ataupun kumpulan, secara langsung dalam kelas ataupun sebagai PDPR. Assalamualaikum, saya Nur Ida Syahada binti Idris akan meneruskan pembentangan terakhir iaitu RPH 4. Standard kandungan RPH 4 ialah pergerakan kerak bumi, manakala standard pembelajaran pula ialah dengan menjelaskan kesan pergerakan kerak bumi. Seterusnya, objektif kajian untuk RPH 4 ini ialah mempunyai 3, iaitu yang pertama ialah murid dapat menjelaskan proses pergerakan kerak bumi dengan baik. Yang kedua pula ialah murid dapat mengenal pasti dan menyatakan kesan utama pergerakan kerak bumi dengan betul. Dan objektif yang terakhir ialah murid dapat menguraikan kesan pergerakan kerak bumi di sesuatu kawasan dengan tepat. Seterusnya, kaedah penyampaian yang disampaikan ialah melalui video ringkas YouTube, paparan gambar rajah, aktiviti berkumpulan, perbincangan, perbentangan, kuis, kad digital dan lembaran kerja. Bagi pentaksiran pula ialah soal jawab, perbincangan, perbentangan, kuis dan latihan pengupahan melalui lembaran kerja. Akhir sekali ialah kriteria kejayaan, iaitu yang pertama ialah murid dapat menjelaskan 2 daripada 3 proses akibat pergerakan kerak bumi secara lisan dengan baik. Yang kedua pula ialah murid dapat mengenal pasti dan menyatakan sekurang-kurangnya 3 kesan utama pergerakan kerak bumi dengan betul. Kriteria kejayaan yang terakhir ialah murid dapat menghuraikan sekurang-kurangnya 3 kesan pergerakan kerak bumi di sesuatu kawasan dengan tepat. Seterusnya, langkah pembelajaran. Dalam set induksi, pada mulanya guru memaparkan klip video ringkas melalui YouTube. Guru bertanya soalan dan berinteraksi dengan murid. Guru mengaitkan jawapan dengan topik pembelajaran. Manakala langkah 1 pula, pada mulanya guru memaparkan gambar rajah. Guru menerangkan dengan lebih mendalam dan guru meminta murid mencatat maklumat penting. Langkah 2 pula, guru menerangkan secara ringkas kesan pergerakan kerak bumi. Guru membahagikan murid kepada 6 orang satu kumpulan. Murid disediakan loceng dan 5 kad jawapan bagi setiap kumpulan. Guru menerangkan cara permainan. Guru meminta ahli kumpulan berbincang dan menekan loceng untuk menjawab soalan dengan mengangkat kad jawapan yang dibekalkan. Permainan bermula. Jawapan bagi yang telah dijawab kad perlu diasingkan. Tamat permainan dan kad yang menjadi jawapan adalah menjadi tajuk perbentangan ahli kumpulan. Murid dibekalkan kertas mahjong dan wakil perlu membentang topik yang telah didapati. Langkah 3 pula, guru menerangkan kesan pergerakan kerak bumi. Guru menguji minda murid dengan kuis ringkas. Soalan kuis dijawab bersama melalui paparan LCD. Akhir sekali penutup. Guru membuat rumusan pembelajaran, murid diberi lembaran kerja dan diminta menyiapkan latihan di rumah untuk disemak pada kelas seterusnya. Bagi teknologi inovasi pula, teknologi inovasi yang digunakan dalam RPH ini pada set induksi ialah paparan video ringkas YouTube. Paparan ini dapat menarik minat pelajar dan konsep video ringkas yang dipaparkan melalui ilustrasi visual dan animasi. Bagi langkah 1 juga sama seperti set induksi dengan memaparkan video ringkas YouTube untuk memberi kefahaman dan penerangan kepada pelajar. Pelajar menjadi tidak mudah bosan melalui konsep yang sama. Manakala, bagi langkah 2 pula, video ringkas YouTube juga dipaparkan dan aplikasi Canva digunakan melalui segmen kad digital. Ianya dapat menarik minat pelajar, dapat menggalakkan murid menggunakan aplikasi baru dan dapat menguji kefahaman murid melalui soalan. Akhir sekali, langkah 3. Aplikasi Kahoot digunakan. Aplikasi ini dapat menarik minat pelajar, dapat menguji minda dan kefahaman murid. Menggalakkan murid menggunakan aplikasi baru, murid dapat bersaing secara sihat dan ganjaran diberi untuk yang mendapat skor tertinggi. Setakat itu sahaja perbentangan kumpulan kami. Sekian, terima kasih.